Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kafini bi halalika 'an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah Tuhan kami, kurniakan kami rezeki yang halal dan jauhkan daripada haram, dan kurniakan kami kecukupan sehingga kami tidak mengharapkan yang lain selain padamu. Okey, so insyaAllah apa khabar semua, sihat ke? Kalau sihat tulis 2 dekat ruang chat tu. Ke ada yang tak sihat? Okey, so sekejap ya, Kak Pati share slide Kak Pati. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana respon. Okey, right ya. Okey, okey, terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa kita pada hari ini. Nampak ya? Slide. Sekejap ya, Kak Pati tak nampak pula. Ya, sekejap ya, Kak Pati nak tengok dekat anda nampak slide Kak Pati. Kalau nampak slide Kak Pati tu 3 kat ruang chat. Okey, nampak. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Okey, sebelum Kak Pati mulakan sesi penerangan bisnes kita pada malam ini. Okey, sekejap ya. Siapa yang bersuara tu? Kak Pati kena mute dulu ya. Mute all. Okey. Okey, Kak Pati terpaksa mute anda semua ya, supaya sesi penerangan bisnes kita ni tidak terganggu lah. Okey, tapi sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh tulis kat ruangan chat tu. Nanti Kak Pati akan baca satu persatu selepas habis kita punya sesi penerangan. Okey, sebelum tu Kak Pati nak tanya kat sini, okey, boleh tak tuliskan kat ruangan chat, kat ruangan chat anda tu, anda tulis nama siapa, lepas tu asal mana dan apa ataupun impian ataupun hajat anda untuk berjaya dalam bisnes. Maksudnya apa hajat anda dalam bisnes, suatu bisnes tu. Boleh tuliskan kat ruangan chat. Tuliskan nama, dari mana dan apa impian anda. Tuliskan ruangan chat kita baru sebentar kita nak menunggu kawan-kawan kita yang lain masuk. Dah 31 orang kan. Okey, sekejap Okey. Ada siapa-siapa yang dah tulis impian dia? Nak tengok. Ada ke tak ada siapa yang berimpian apa-apa pun dalam satu bisnes? Tak ada berhajatkan apa-apa. Apakah hajat anda? Nak tengok nama Qahar. Apa impian Qahar? Qahar Saripah dari Johor. Apa Puan Saripah Ismail, impian Puan Saripah nak dapat apa daripada sesebuah bisnes? Nak capai apa? Okey ya. Sekejap. Okey, insyaAllah pada hari ini Kak Pati akan present kepada anda satu peluang yang mana duduk rumah gaji USD. J.P.9 bisnes dari rumah seperti mana yang seperti yang diberitahu di live TikTok oleh Puan Lin. Masya Allah, nak dapat impian yang duduk rumah di bisnes yang berjaya untuk kesusahan hidup dunia dan akhirat. Masya Allah, terbaik. Kak Pati doakan pada semua yang tuliskan impian mereka dekat ruangan chat tu dimakbulkan. Siapa yang ada impian lagi, tulis kat ruangan chat. Kita sama-sama nak aminkan impian anda pada hari ini ya. Okey, sebelum tu sebelum Kak Pati nak present pada anda itu duduk rumah dapat income USD ni kan, gaji USD ni. Kak Pati nak tanya di antara anda semua ni ada tak kat sini yang ada masalah gaji tak cukup? Gaji tak cukup ataupun komitmen tinggi. Lepas tu banyak hutang, tak ada masa ataupun dah nak resign. Ada yang setengah tu ada duit, ada gaji bagus tapi tak ada masa pula kan. Lepas tu kerja banyak kan, tension. Lepas tu ada yang nak resign sangat sebab tak tahan lagi kerja sebab gaji pun tak cukup. Lepas tu kiranya tekanan di tempat kerja dan sedang mencari peluang bisnes, peluang pekerjaan lain ataupun peluang untuk menjadi income yang mudah-mudah yang boleh buat tanpa tekanan. Sekiranya anda ada 1 sampai 5 ni, tulis diri anda tu. Anda di mana? Adakah anda 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1, 2 saja ataupun 3, 4 ataupun macam mana? Nak tengok situasi anda sekarang macam mana? Boleh tak tulis kat ruangan chat tu? Okey, Masya Allah. Encik J, 1, 2, 3, 4, 5. Kesemuanya. Masya Allah. Okey, Kak Pati doakan semoga segala masalah ni daripada 1, 2, 3, 4, 5 ni diatasi. InsyaAllah dengan platform Business Forever Living yang Kak Pati nak perkenalkan pada tuan-puan hari ini ya.
Okey, Masya Allah. Terima kasih atas respon anda. Okey, ni Kak Baiti nak cerita. Okey, inilah dia bonus USD. Yang mana kalau Kak Baiti sendiri kan cakap dalam live TikTok Kak Baiti pun, Kak Baiti akan selalu, Kak Baiti punya tajuk Kak Baiti lah duduk rumah gaji USD. Sebab memang betul tuan-puan, kita akan dapat gaji USD macam ni. Inilah gaji USD yang kita dapat setiap tahun ya. Sebenarnya kita ada income bulanan dan income tahunan. Nanti Kak Baiti akan elaborate lebih detail. Okey, tapi memang real thing tuan-puan. Real thing maksudnya, dan gaji kita ni, gaji USD ni bukan kita bonus tahunan kita ni. Gaji bonus USD ni adalah sejenis bonus tahunan yang dapat setiap tahun. Setiap tahun akan diberikan kepada mereka yang layak. Okey, so dan jumlah dia bonus tahunan, kalau tuan-puan semua, nak tanya kat sini, tuan-puan semua kalau biasa kerja kan, bonus tahunan tuan-puan berapa? Boleh tak kongsi kat orang cek? Berapa biasa bonus tahunan tuan-puan? Berapa ratus? 400-500? 1,000-2,000? Atau sebulan gaji? Tulis kat orang cek. Ataupun tak ada langsung. Kalau nak tengok, ada tak siapa yang dah bekerja lama tak pernah layak dapat bonus tahunan? Ada tak? Income tak cukup, nak langsir hutang. Hani, Masya Allah. Okey, sebulan gaji. Oh, Hani pernah dapat sebulan gaji. Sebulan gaji. Okey, sebulan gaji tu mungkin berapa? 2,000, 3,000? Okey, tapi, okey, bonus USD kita ni, bonus tahunan kita ni bukan, 6K. Masya Allah, Faris Ibrahim, terbaik. Okey, tapi bonus USD Forever Living ni bukan 6K, bukan 1,000, 2,000. Tapi nilainya umpama seperti anda dapat sebiji kereta. Umpama seperti anda dapat sebiji rumah, ataupun umpama anda dapat sebiji sebidang tanah. Itu bonus USD kita yang dapat setiap tahun. Okey? Ya, abang kita nak okey, so Kak Baiti nak cerita lebih detail. Kak Baiti pun sebenarnya macam anda juga struggle. Kak Baiti juga sebenarnya Kak Baiti dulu seorang engineer. Lepas tu sanggup berhenti kerja, tolong suami berniaga. Ni suami Kak Baiti, Papa Berry. Okey, kami Kak Baiti pun sanggup, ni Papa Berry. Okey, Kak Baiti sanggup berhenti kerja sebab apa? Sebab tak nak tekanan. Nak cipta gaji sendiri dan tak nak nak hidup dalam keadaan tenang. Tak nak tekanan dalam kerja. So sangguplah lepaskan jawatan engineer, meniaga tepi jalan kan, malam siang meniaga cakul, malam meniaga cakul tiaw pula dalam pasar lori pasar malam ni. Walaupun dah 8 tahun meniaga kan, tapi stagnant je income kat situ. Dapat penat kan. So tak tahan dah macam ni kan. Berpanas berhujan, dibuat taupan semua, main kerja-kerja dengan majlis pemandaran. So Kak Baiti pun beralih ke bisnes alternatif, rawatan alternatif, itu bekam dan akupuntur. So walaupun bisnes macam ni dalam bangunan kan, tapi tekanan dia pula apa? Tekanan dia kita kena komitmen bulanan yang tinggi, sewa bangunan, lepas tu bil utilities kan, api aircon semua. Lepas tu dengan dan kita tak boleh nak tutup kedai kita. Kalau tutup kedai kita nanti tak adalah income kan. So makanya Kak Baiti tak cuti-cuti, dan kalau nak kerja tu long hours. Banyak kan. Kak Baiti kena bekerja long hours. Kak Baiti kena Kak Baiti kena kerja lebih masa sampai 14 jam ke 16 jam sehari untuk dapatkan gaji. Kalau tutup kedai maka tak adalah gaji. So walaupun dah 20 tahun Kak Baiti kerja macam ni, maksudnya berbisnes secara konvensional macam ni, tradisional kan, tapi tak dapat kebebasan, tak dapat kebebasan masa, tak dapat kebebasan kewangan dan lebih tekanan lah. So dan alhamdulillah akhirnya Kak Baiti berjumpa dengan Forever Living. Allah rezekikan jumpa pada tahun 2017 sehinggalah sekarang. Kak Baiti dah 9 tahun dalam Forever Living. Alhamdulillah Allah rezekikan dapat untung 1 juta, dapat dapat naik pentas kan, dapat macam-macam lah award dan insentif yang disediakan oleh Forever Living. Dan bukan Kak Baiti seorang saja, Kak Baiti dah bantu. Bisnes ni kita bukan seorang-seorang je, bukan kita buat untuk kita saja, kita bantu orang lain juga kita bantu orang lain dan kita berjaya. So alhamdulillah Kak Baiti dah lahirkan lebih kurang 10 orang manager. Biasa manager ni income dia 5,000 ke atas, dan daripada 6 manager ni ada yang dah income cecah sampai 5 angka 10,000 ke atas. Okey, ada yang 11,000, ada yang 22,000, ada yang 19,000 kan. Maksudnya income mereka pun sama turut macam Kak Baiti, sebab kita bisnes kita bersama-sama as a team. Okey, dan ada mereka yang dapat tabung kereta tabung kereta, maksudnya kereta dibayar oleh company, ada yang dapat percutian, dan mereka dah tahu belakang macam-macam. Ada suri rumah, ada nenek ni usia 67 tahun So adanya asatizah. So maksudnya macam-macam
background, tapi tetap boleh berjaya dalam business forever living. Okey, sebab mereka ikut sistem. Okey, nak beritahu macam mana kami semua dapat kejayaan macam tu kan, dapat income 5 angka, dapat insentif, dapat bonus USD. Okey, sebab pertamanya tuan-puan kena berada dekat syarikat yang boleh bayar USD. Itu pertama. Wajib pertama sekali, tuan-puan tak bolehlah berniaga dekat syarikat lokal kat Malaysia. Maksudnya syarikat daripada Malaysia tak boleh. Itu syarikat apa? Syarikat forever living. Ya, so maksudnya kita punya syarikat kita ni bertempat daripada berpangkalan dekat Arizona. Ini kita punya home office. Okey, so forever living ni sebenarnya company dah lama, sejak tahun 78, bermaksud dah hampir 50 lah sebenarnya usia dia. Okey, daripada USA. Lepas tu dah besar. Maksudnya syarikat ni syarikat global. Bila syarikat international, syarikat global ni baru ada boleh bayar kita USD. Mana mungkin kita berniaga kat Malaysia tapi nak dapat income USD kan? So kita kena berurusan ataupun berniaga di bawah ni adalah syarikat global. Okey, lepas tu kan Forever Living ni dah masuk ke 170 buah negara. Ni dia bukti dia, nampak ni dah HQ kita yang dia beli sendiri. Dia memang sebuah company yang kaya raya, bebas hutang, yang mana dia beli HQ di sini tanpa hutang. Dan dia sebuah company yang private company, bukan public listed company ya. Kenapa private company? Sebab supaya bila dia dapat keuntungan, dia akan bagi sepenuhnya kepada ahli-ahli. Itu kepada kita sendirilah. Tidak seperti company-company lain yang dia letak public listed company. So maksudnya keuntungan dia akan bagi pada pemegang saham. Makanya bonus ahli-ahli yang tolong promote, tolong bantu orang sihat semua kan dapat ciput saja. Okey. So lepas tu company kita company yang kukuh, sebabnya sudah hampir 50 tahun usia dia. So maksudnya dia dah menjalani bermacam-macam krisis ekonomi tapi dia masih sustain sehingga sekarang ya. Dan oleh kerana dia dah masuk ke 170 buah negara, termasuk 40 negara Arab tuan-puan. Termasuk 40 negara Islam. Termasuklah Arab Saudi, lepas tu ada UAE, Dubai, Palestin pun ada ya. So maksudnya kat sini Forever Living ni sebuah syarikat yang juga membangunkan umat Islam ya, dari sudut ekonomi. Okey, seterusnya yang keduanya, selain pada kita berniaga di bawah syarikat Forever Living yang international, bersifat global, kita juga kena pastikan adakah produk yang kita nak jual tu produk yang boleh mendatangkan repeat sale yang tinggi. Okey, so kita kena pastikan yang kita berniaga produk terdesak. Produk terdesak ni macam mana Kak Baiti? Ialah produk yang terpaksa orang beli untuk kekal sihat, nak atasi penyakit dan cantik. Maksudnya kat sini produk kita bukan produk keras lah, atau produk bermusim atau produk viral. Produk kita ni produk yang jaga kesihatan. Contoh macam ni kan, usus, jantung, buah pinggang. Kita pakai hari-hari kan. Kita bukan pakai sebulan dua, bukan pakai setahun dua. Kita pakai sepanjang hayat. Maka permintaannya akan jadi sepanjang hayat, sebab orang kekal sihat. Dan kalau anda kata dia sakit, dia tetap akan mengulang beli sebab dia takut sakit kembali. Okey. So dan kita adalah merupakan produk sunnah ya. Sebabnya Forever Living ni asas dia adalah aloe vera dan juga lebah. Hasilan lebah. Okey, so kalau kita tahu aloe vera sebenarnya dalam hadis ada sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan Abu Daud dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dia ada sebut situ as-sabir. As-sabir dalam bahasa Arab dia aloe vera, dan dalam bahasa Melayunya lidah buaya kan. So lepas tu hasilan lebah pula ada sebut dalam surah An-Nahl. Cerita kan dalam seekor lebah tu ada banyak cara yang keluar yang manfaat untuk segala jenis penyakit, untuk khasiat manusia kan. So kat situ menunjukkan bahawa memang Forever Living ni dia memang produk-produk sunnah, yang produk dia memang akan digunakan lah sampai bila-bila, sebab orang nak dapat kebaikan dan nak dapatkan keberkatan daripada hidup ya. Dan satu lagi, Forever Living produknya banyak tuan-puan, ada 200 jenis produk. Banyak sangat. So maksudnya bila kita ada 200 jenis produk, kita ada 200 jenis masalah yang boleh diselesaikan. So kalau kita nak untung, nak make money, kita tak boleh jual satu jenis produk saja. Sebab kalau kita ada satu dua jenis produk, maka satu dua jenis produk lah masalah kita boleh selesaikan. So di situ tak ada pembelian berulang. So sebab tu kalau kita nak tahu kita boleh dapat untung besar, untung USD kan, kita kena pastikan kita ada banyak produk, so that kita boleh cater semua jenis masalah. Lelaki, perempuan, tua, muda, masalah, segala jenis masalah boleh diatasi ya. Dan kita juga merupakan penanam aloe vera terbesar di dunia, dan juga
pemilik penternak lebah terbesar di dunia. Maksudnya kita pioneer tuan-puan. Kita ada 100 kita memiliki sendiri 100% ladang, kilang, makmal dan juga kapal. Ni dia kita punya ladang kita sebesar 2 kali Singapura. Lepas tu ada kilang sendiri, ada makmal kita sendiri kan, so that kita tidak bergantung, tidak ambil bahan daripada lain. Sebab itulah tuan-puan akan dapat produk ni direct pada kilang, direct pada ladang ya. Okey, seterusnya kita tengok kita punya produk kita memang mendapat pengiktirafan antarabangsa. So maksudnya boleh guna tanpa was-was sebab kita memang 100% perdagangan organik, tak ada baju kimia ataupun racun perosak yang digunakan ya. So maksudnya kita memang lulus KKM, bukan KKM Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja, KKM Kementerian Kesihatan Jepun, Kementerian Kesihatan England, Kementerian Kesihatan ke 170 buah negara tu. Maksudnya produk kita memang power ya, sebab tu boleh masuk ke sampai satu dunia. Okey, dan ini kita punya sertifikat. Kita jangan risau, kita ada halal peringkat dunia. So kalau halal peringkat dunia itu IFANCA. So kalau IFANCA lepas kan dengan Malaysia sekali lepas, sebabnya ialah satu pengiktirafan halal peringkat dunia ya. Okey. Alright, nanti Kak Wati check kat ruang chat untuk tengok soalan-soalan tuan-puan ya. Okey, dan produk kita memang produk top nombor 1 di Jepun. Memang maksudnya orang Jepun sangat menggunakan. Nanti Kak Wati akan share lebih detail ya. Okey, stay sampai habis. Okey, seterusnya produk kita ni ialah produk yang merupakan killer produk. Produk kita, killer produk kita adalah produk yang berasaskan usus, berasaskan untuk settlekan masalah usus dan juga saudara. Bermaksud kat sini tuan-puan, kita akan jumpa maksudnya kita punya customer kita, maksudnya kita sentiasa ada permintaan. Sebab apa? Semua orang ada usus dan semua orang ada saudara kan. Mana ada orang yang tidak ada usus dan tidak ada saudara kan. Asalkan orang yang hidup pasti akan ada usus dan pasti akan ada saudara. Even binatang pun ada usus dan saudara kan. Makanya produk kita ni boleh digunakan untuk semua yang ada usus dan saudara. So maksudnya kita senanglah nak dapat jualan, senang dapat market kita luas kan. Kita tidak terikat kepada produk yang untuk perempuan saja, untuk lelaki saja, untuk nak cantik saja. Produk kita untuk kesinambungan nyawa. Okey. So, produk kita ni yang aloe vera gel ni tugasnya adalah untuk detox toksin. Sebab toksin ni memang Nabi pun cakap segala penyakit datang pada usus ataupun perut yang kotor. So toksin lah yang kotorkan usus kita tu. So segala penyakit tu sebenarnya 90% penyakit datang pada usus yang kotor oleh toksin. Okay, dan the rest 10% adalah datang pada saudara yang tersumbat oleh kolesterol. So bila kita combine ni memang alhamdulillah lah, insyaAllah mudah-mudahan badan kita sihat. So nak tahu produk kita berkesan tak berkesan, anda boleh tengok produk talks. Okay, produk kita ni boleh bercakap tuan-puan. Sebab itulah produk kita sangat-sangat senang dijual. Sebab tak pakai lagi, tak guna lagi, kita boleh tunjukkan pada customer macam mana produk kita ni boleh atasi penyakit, boleh bekerja dalam badan kita. So ini analogi macam mana aloe vera ni detox toksin, masuk dan cuci usus kita dan buang segala kotoran kita, penyakit kita melalui pembuangan. Okay, tengok dengar ya. Sekarang saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan air cucuk, berasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna. Sebab usus tak boleh menyerap lagi. Dan sebab itulah, kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air banyak. Tengok ni. Air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang berfungsi usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tu nak balasnya. Semua tak sebilang dan dia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan buat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan bahan toksin, dia tak akan mudah menyerap sebab dia ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber electrolyte
bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mata tak menyala. Tapi, bila kita minum aloe vera gel, mata menyala secerah-cerahnya. Ini yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, baru kita terhindar daripada penyakit tiga serangkai, iaitu darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, kanser, stroke dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Masya Allah. Okey, faham kan macam mana produk kita ni bekerja? Tengok dia boleh cuci kan? Pergi cuci, dia boleh cuci kita punya usus. So sebab itulah dalam bisnes Kak Baiti, dalam bisnes kita ni kan, adik, anda kata anda ni seorang suri rumah ataupun tak belajar, tak pandai sains, anda tak payah cakap, tak payah banyak cakap, buat je demo. InsyaAllah boleh berjaya untuk close sale ya. Sebab Kak Baiti dah buktikan, Kak Baiti dah pernah lahirkan seorang manager tak sampai setahun. Okey, dia pun sama juga, tak pernah pergi sekolah ya, tak pernah pergi sekolah, tak pernah tak pandai menulis dan tak pandai nak membaca pun. Dia buat demo saja, dia juga boleh menjani income. Dia boleh jual barang, dia boleh dapat sale, dia boleh dapat income dan sekarang dah jadi manager tak sampai setahun dalam Forever Living. Dan bestnya, dan the best part kita punya produk ni yang paling power, yang power juga adalah dia boleh scan penyakit secara alami daripada rasa aloe vera gel tu. Sebab itulah daripada rasa aloe vera gel ni kita boleh detect, boleh discover penyakit orang walaupun nampak sihat kan. Tapi sebenarnya setiap rasa dia ada maksud-maksud tersendiri kan. Dia akan bongkarkan di mana toksin ataupun kekotoran penyakit seorang tu berada. So that's why produk kita ni produk yang tidak ada persaingan di luar sana. Maksudnya bila anda buat, anda ikut seperti mana yang kita ajarkan ya, leader-leader ajarkan, insyaAllah anda juga akan berhasil. Boleh jual ya, boleh jual dan boleh dapat sale yang banyak. Okey, seterusnya kita tengok produk yang kedua. Kita punya produk kita yang kedua, killer produk kita adalah adalah minyak ikan, iaitu omega 3 plus. Yang mana kita punya omega 3 plus kita ni disokong oleh seorang pemenang Nobel Prize Award winner, iaitu Dr. John Daiber. Beliau ni adalah digelar sebagai Father of Omega. Aku dia beli nasi ni ya. Aku dia beli nasi ni. Okay, so beliau ni merupakan seorang Father of Omega. So dia ni telah endorse, telah mengiktirafkan kita punya omega kita. Okay, so nak tengok macam mana powernya omega kita ni, boleh tengok daripada uji kaji ini ya. Bagaimana kolesterol ataupun lemak dalam saudara kita boleh dihancurkan dengan minyak ikan. Okey, di sini kita ada 2 gelas yang diibaratkan seperti saudara kita. Air panas ni pula, ini ibarat macam darah kita. Okey, styrofoam ini kita boleh anggap ibarat macam kita punya kolesterol yang telah tersumbat dalam saudara kita, yang datang daripada pemakanan kita sehari-hari, iaitu makanan bergoreng, berlemak, berminyak. Okey, kemudian saya nak uji 2 minyak ikan yang biasa kita pakai, iaitu BioLife dan juga Forever Living Omega 3. Okey, kita pakai BioLife dulu ya. Okey, saya pecahkan minyak ikan ini dan titiskan dalam styrofoam, menunjukkan bahawa kita sudah makan minyak ikan dan dia akan masuk dalam saudara kita dan bertemu dengan kolesterol kita. Okey, betul juga ujian satu lagi kita menggunakan Forever Living Omega 3 Plus yang mana saiznya lebih kecil. Okey, kita titiskan minyak ikan omega 3 dalam gelas, menunjukkan bahawa kita sudah makan dan minyak ikan itu akan bertemu dengan kolesterol yang berada dalam saudara kita. Okey, kemudian kita boleh tengok tindak balas yang berlaku ke atas styrofoam yang berada dalam kedua-dua gelas ini. Okey, kita lihat styrofoam yang berada dalam gelas yang menggunakan omega 3 plus daripada Forever Living, kecut ya. Styrofoam itu kecut dan disut. Ini menunjukkan kolesterol musnah bila kita amalkan omega 3 plus. Manakala yang satu lagi ini tak lakukan apa-apa perubahan. Selamat beramal dan bila omega 3 plus daripada Forever Living. Tu dia. Ini adalah analogi kan, macam mana omega 3 plus kita itu minyak ikan dan minyak zaitun. Minyak ikan sebenarnya yang hancurkan kolesterol dan cuci saudara kita daripada kesumbatan kan, darah beku ataupun lemak-lemak kolesterol daripada yang kita apa yang kita makan seharian lah. Okey. So alright, seterusnya kita tengok apa lagi? Okey, ini adalah testimoni. Testimoni kita pun ada testimoni yang hebat. Even testimoni kita ni masuk dalam Guinness World Record. Kat sini pernah dicantikkan iaitu nenek kembar tertua di dunia, usia dia 120 tahun. Dan bila orang check kan, bila orang kaji kenapa dia boleh panjang umur macam ni, rupanya dia makan aloe vera gel tuan-puan. So asbab dengan inilah
Allah izinkan mereka berdua ni sihat sehingga usia 120 tahun sebab minum aloe vera gel dan dia detox penyakit. Maksudnya penyakit tak tinggal dalam badan dia. Okey, seterusnya kita ada juga kucing. Maksudnya aloe vera gel ni dia bukan manfaat pada manusia saja, dia manfaat untuk binatang juga. Sebab apa Saw? Sebab apa? Sebab tadi Kak cakap kan, asal ada usus, asal ada saudara, dia boleh makan produk. Kan? Jadi so maksudnya kucing ni pun ada usus dan saudara juga. So dan usia dia 31 tahun. Maksudnya menyamai usia lebih kurang 217 manusia kalau convert kepada usia manusia. Okey, so dan dia pun sama juga. Dia punya tuan dia bagi makan aloe vera gel ni. Dan bukan itu saja, kita pun ada orang yang ada masalah sakit sopak macam ni kan, berteligo, dah cantik dah, lepas tu luka kecil manis nak kena potong, tak jadi potong tuan-puan lepas tu turun berat badan, darah tinggi terkawal, lepas tu daripada berkursi roda boleh berdiri dan boleh sujud, rukuk, sembahyang macam biasa. Masya Allah. So sembari tu ni Kak Bati nak share juga sebab baru-baru ni kita ada Global Rally ataupun Forever World Tour dekat Kuala Lumpur, yang mana ikutkan Global Rally tu ataupun sesi pemberian cek USD tu diadakan di Dubai, tapi sebab kerana berlaku peperangan dekat Asia Barat sana tu, so Forever dia tempatkan event untuk memberi bonus USD tu kepada 4 buah negara, termasuklah salah satunya adalah Kuala Lumpur. Dan Kak Bati berkesempatan jumpa leader-leader ni daripada Jepun ni. So salah satunya lah ni, ada testimoni global thalassemia. Kalau siapa tahu thalassemia ni sebuah sejenis penyakit yang boleh membuatkan kematian. Kak Bati pernah nampak tahu, sebab kawan Kak Bati ada yang satu keluarga tu mereka ada thalassemia major pula tu. Dia ada minor thalassemia, ada beta thalassemia, dan ada major thalassemia. Major thalassemia ni yang akan membuatkan seorang tu ada kematian. Maksudnya dia umur tak panjang. Macam kawan Kak Bati tu dia umur 19 tahun saja hayat dia. Memang meninggal lah. Lepas tu adik dia pun sama. Adik dia, abang dia semua dah terbantu dia punya pertumbuhan. Dan ini pula Kiko Kibuna ni ikutkan hayat dia, doktor cakap sampai 40 tahun. Tapi Alhamdulillah Kak Bati jumpa dia, sekarang ni umur dia 75 tahun sehingga sekarang. Dah 75 tahun, dah 39 tahun dia makan produk Forever tanpa miss. Dan rupa dia Masya Allah tak berganjak langsung usia dia. Daripada dulu sampai sekarang sama je tuan-puan. So maksudnya khasiat Forever Living Aloe Vera ni, dia bukan hanya sekadar untuk detox, untuk ni dia boleh bantu untuk awet muda juga. Sebab itulah kalau kita tengok orang-orang Jepun semua muda-muda belaka. Walaupun usia tu sekadar angka lah orang kata kan, 50, 60, tapi rupanya mereka muda-muda. Dan mereka tu buat bisnes Forever Living ni, jual produk sunnah, jual aloe vera, makan produk-produk lebah, bipolis. Mereka jadi jutawan tuan-puan, jadi top dunia. 70,000 ni ikutkan kalau dia punya income dia 1 juta 1 bulan. Bukan 1 juta setahun 1 juta sebulan. 15,000 ni income dia lebih kurang 500,000 sebulan. Macam 10,000 ni income dia lebih kurang 200,000 sebulan. Masya Allah. Dan mereka ini menggunakan produk sunnah Forever Living Aloe Vera dan juga produk lebah tadi tu. Kan? So di mana kita ni? Kita ni orang Malaysia, orang Melayu, orang Islam kan? So di mana kita? So that's why Kak Bati nak ajak tuan-puan, kita grab peluang ini, jadi orang yang maju, makan produk sunnah seperti orang-orang Jepun ni. Okey, berjaya, cantik, lawa dan kaya raya. Okey. So sampai kita tengok tadi syarikat, patu produk, kita kena tengok juga pelan pemasaran. Bagaimana yang kata pelan pemasaran boleh bagi kita untuk berganda sampai dapat untung USD tu. Okey, so 4 ciri pelan pemasaran Forever ni ada 4, itu simple, duplicable, profitable dan fun. Dan Forever Living merupakan pembayar bonus tertinggi di dunia. Kalau tak percaya kan boleh Google, boleh type top 10 highest paid M&M company, nanti akan nampak Forever Living is the first. Maksudnya yang pertama lah, sebabnya Forever merupakan pembayar bonus tertinggi di dunia. Nanti Kak Bati akan terangkan macam mana, kenapa yang dikatakan tertinggi di dunia tu. Dan kalau kita type Forever Global Bonus pun akan tertera banyaknya orang menerima bonus global yang USD tu. Okey, seterusnya kita tengok kenapa tuan-puan kena pilih Forever Living bukan company lain. Okey, kat sini ada 3 konsep ada 3 ciri yang membezakan Forever Living berbeza pada company-company lain. Okey, pertamanya konsep pertama ialah tiada orang tengah. Bermaksud kat sini tuan-puan akan menjadi pembekal atau pemborong produk sunnah superfood.
perempuan akan dapat produk direct kilang. Ni kilang kita ada, sebab kita punya kilang sendiri kan. Kita ada ladang sendiri, kita ada kilang sendiri. So tuan-puan sebagai ejen, tuan-puan akan dapat produk direct pada kilang. Kat sini tuan-puan dah dapat untung lebih kurang 70%. So dan diskaun tuan-puan boleh dapat setinggi 48%. Berbanding kalau syarikat lain, yang mana syarikat lain ni diorang ni biasa founder dia akan ambil barang orang lain, ambil barang daripada kilang lain, kilang OEM sebagai contohnya, lepas tu dia tepek muka dia, lepas tu dia claim inilah produk aku kan. So kat situ saja dia dah ambil dah untung 35% biasanya tuan-puan. Okey, dan lepas tu founder ni dia tak jual, dia akan lantik lah stokis negeri, stokis daerah, ejen, dropship kan. So dan kesemua ejen-ejen tu biasanya dia ambil 35%, dan biasa 35% ni akan dibahagi-bahagikan ikut hierarki mereka lah, ikut berapa banyak diorang beli modal. Contohnya kalau stokis negeri mesti banyak 1,000 kan, dia bagilah lebih sikit komisen dia. Kalau dropship 2%, 3% kan. Berbanding kalau anda menjadi ejen di Forever Living, anda ibaratnya menjadi pembekal, pemborong produk sunnah superfood ni, sebab anda direct pada kilang, anda dapat produk daripada kilang. So di sini bonus anda tidak akan berkongsi dengan siapa-siapa, dan bonus anda besar lah. So kalau anda kata produk kat sini harga 100 kan, anda sebagai ejen Forever Living dapat 70%. Kalau anda dekat company lain, anda dapat 35% ataupun RM35. Kalau Forever Living RM70. So nak mana satu? Anda nak 70 ke nak 35? Tulis kat ruang cek. Kau nak tengok. 35 kalau dekat ejen, dekat syarikat lain tu dibagi-bagi tau. Kalau dekat Forever 70% tu anda sendiri punya. Tulis kat ruang cek. Ke nak tengok ada tak orang yang faham konsep Forever Living, yang di mana Forever tiada orang tengah. Okey, masya-Allah. Okey, okey. 70% kan? 70%, RM70. Okey. Okey. So seterusnya, konsep yang kedua, Forever Living tak ada sistem point, tak ada PV, tak ada UV, tak ada BV, tak ada SB, ataupun segala nama yang bersifat sistem point lah kan. Okey. So contohlah, ni Kak Bati buat pengiraan ya. Okey, sekiranya anda buat jualan, total jualan anda tu, total sales anda adalah 2,000 dalam satu bulan. Lepas tu kalau company lain dia kira point. So daripada 2,000 tu biasanya dia akan kira 800 PV. Okey, so anda kata komisen anda adalah 10%, dan kat situ anda punya komisen adalah RM80. Berbanding kalau Forever Living, kalau anda punya jualan sale pada hari itu ialah 2,000 kan, tak ada sistem point, terus direct akan dikira daripada komisen 10%. Situ anda punya income, bonus anda adalah RM200. So tapi kan, nak tahu Forever Living ni tak ada bonus 10% tau. Bonus paling kecil adalah 25%. Bonus paling kecil 25%. So anda kata kalau dengan usaha yang sama kan, dengan masa yang anda gunakan yang sama kan, anda buat promotion sama macam syarikat lain kan, buat sales yang sama 2,000, anda akan darab 25% komisen anda. Kat sini anda dapat untung RM500. Ya, so maksudnya kat sini anda nak yang mana satu? Nak RM80 ke nak RM500? Tulis kat ruang chat tu, kau nak tengok. Siapa yang nak RM80 je? Ada tak nak tengok yang nak RM80 sahaja? Kita mesti nak pilih yang RM500 kan. Sebabnya kita kat sini kita buat kerja sikit tapi untung besar. Kalau kita buat kerja banyak, lagilah untung-untung besar kan. Hani, masya-Allah. RM500. Terbaik Hani kan. Kak Bati doakan semoga Hani dapat capai income beratus-ratus ringgit kan, beribu-ribu ringgit. Okey, seterusnya Kak Bati nak share sikit satu lagi kan, konsep Forever yang beza dengan company lain adalah konsep tiada pairing. Ya, tengok kat sini tiada pairing. Memang pairing ni, pairing ke ataupun binary ke atau piramid, sebenarnya adalah konsep yang haram sebenarnya tuan-puan. Sebab apa? Sebab konsep menindas kan. So ini ada satu konsep menindas yang lain, yang company lain buat. Dia kata contohnya kena buka 5 kaki, baru dapat bonus royalty ataupun bonus kepimpinan. Anda kata tak cukup 5 kaki ni kan, so anda kena top up lah. Anda kata satu kaki ni tak hidup kan, tak cukup sale dia, anda kena top up lah sale dia supaya cukup.
Kan? Inilah salah satu konsep penindasan yang ada dekat company lain ya. Okey, ada satu company dia kata, oh kita tak payah 5 kaki, tak payah 6 kaki. Kita 2 kaki pun dah cukup dah. Buat 2 kaki saja. Bagi dia kan 2 kaki tu dah kena sikit, tak payah buat banyak-banyak kan. Tapi sebenarnya itu pun sama juga tuan-puan. Konsep menindas yang kedua ni lah, dia buat walaupun dia buat 2 kaki tapi sama juga ya, kena pair. Kanan 10,000 contohnya, kiri kena 10,000. Anda kata kalau tak cukup belah kiri tu, anda kena top up lah. Tu yang setengah orang tu buat loan kan. Lepas tu gadai bang kemas bini dia. Lepas tu apa lagi, gadai macam-macam kan. Berhutang untuk top up kaki yang tak hidup ataupun tak cukup seal tu. So ini bentuk penindasan yang mana bila berlaku penindasan macam inilah yang tak boleh masuk ke negara-negara Arab. Berbanding kalau Forever Living, sebab tak ada konsep macam ni tuan-puan. Forever Living satu kaki pun dibayar. Anda tuan-puan tak ada banyak kaki fighter, semuanya user je. Satu saja yang hidup, yang nak sama macam tuan-puan untuk buat bisnes, itu pun dibayar juga. Dia tak ada kena tunggu 2 kaki cukup baru dibayar. Tidak. Satu kaki pun dibayar habis. Okey, sebab itulah Forever Living boleh masuk ke negara-negara Arab. Arab Saudi, UAE, Dubai dan sebagainya. Okey. Alright. Seterusnya, okey, kita tengok ya. Sekejap ya, lambat sikit. Okey, apa lagi ciri-ciri marketing plan Forever Living yang buat-buat insya-Allah terus kaya kan? Okey, itu pertamanya bonus mengikut jualan kumpulan. Maksudnya Forever Living ni dia bukan sekadar personal sale. Sebab ada company lain yang dia kena buat personal sale, maksudnya sale itu kena buat banyak lah untuk dapatkan, buat personal sale yang banyak untuk dapatkan bonus. Tapi Forever tidak. Walaupun tuan-puan buat personal sale, tapi Forever akan bayar tuan-puan daripada jumlah kumpulan tuan-puan. Dan dia tidak kena ada pair, kena cukup. Maksudnya semua orang yang dalam tim puan tu kena cukup. Kena sama seal, tidak. Tak kisahlah berapa-berapa diorang buat. Anda kata diorang tak nak buat ke kan, akan dikira juga. Maksudnya diorang akan buat berapa saja yang mereka beli, akan dikira juga sebagai seal tuan-puan. So masuk kat sini sangat mudahlah, tiada tekanan. Tuan-puan tak payah nak cari kaki mana tak hidup, nak kena jaga kaki tu, tak payah. Kan. Okey, so seterusnya pangkat kita tidak berbalik. Maksudnya kat sini once tuan-puan dah naik kan pangkat, tidak akan ada reset. Pangkat sekiranya tuan-puan tak menjual, tak membeli bertahun-tahun lamanya. Maksudnya kat sini sangat mudah, tak ada tekanan untuk tuan-puan kekalkan pangkat tuan-puan, ataupun tuan-puan nak kena kekalkan diskaun tuan-puan kena membeli, kena menjual setiap bulan. Tidak. Terpulang tuan-puan. Kalau tuan-puan nak income, tuan-puan buat sale setiap bulan. Kalau tuan-puan tak nak income, it's okay. Pangkat tidak akan berbalik walaupun bertahun-tahun dah tuan-puan tak hidup ataupun tak membeli barang. Lepas tu tiada tim pintasan. Masuk kat sini, walaupun tuan-puan akan lahir seorang yang mungkin dia lebih power pada tuan-puan, dia tidak akan memintas tuan-puan dan akan lawan, akan terputus rangkaian. Maksudnya dia akan bantu tuan-puan untuk tolak tuan-puan sama-sama berjaya. So sebab memang akan realiti kita akan jumpa satu anak tim kita yang lebih power mungkin, dan kita pun dah ajar dia daripada zero sampai hero kan. Dan bila dia besar, bertambah besarnya tim dia, bertambah besarlah sale tuan-puan dan juga income tuan-puan sendiri. Lepas tu kita punya nak naik pangkat, naik pangkat rendah saja volume dia. Maksudnya sangat mudah untuk naik pangkat tuan-puan. Sebab tiada kena maintain rank. Once tuan-puan dah naik pangkat, puan-puan akan kekal kat situ, dapat diskaun pun yang banyak kan. Dan contohnya kat sini, kat bagi tunjuk, anda kata kalau tuan-puan nak fight manager, kat manager Forever Living ramai sangat. Even makcik-makcik yang tua-tua 70, 60 tahun, ramai yang jadi manager tuan-puan. Bila kita tanya kan, nampak macam orang kampung. Bila tanya pakai apa makcik, oh manager saya dah. Kan, sebab apa nak jadi manager dalam Forever Living? Sangat-sangat mudah. Sebab apa tahu? Biasanya kalau company lain tuan-puan, kalau nak naik pangkat, dia akan lagi susahkan lagi kita nak naik pangkat. Sebab apa? Sebab naik pangkat tu diskaun tinggi kan. Tapi Forever tidak. Makin naik pangkat, makin senang dia bagi. Dia bagi option sampai 2 option. Tak boleh jalan pertama, boleh buat jalan yang kedua. So maksudnya dia bagi pilihan. Sebab apa? Sebab Forever nak tolong kita dapat lebih banyak diskaun dan lebih banyak income. Okay? Alright, so seterusnya kita tengok. Okay, so bila adanya konsep-konsep macam tadi tu, Kak Bati cerita pada tuan-puan kan, konsep apa tadi, tak ada orang tengah, lepas tu tak ada sistem PV, BV semua, lepas tu tak ada sistem pairing kan, lepas tu
dengan ciri-ciri yang best sangat tadi tu kan. Okey, sebab itulah tuan puan kerja satu kali tuan puan akan dibayar lebih kurang 11 bonus dan insentif di Forever. Ibaratnya seperti tuan puan tuju satu batu dapat 11 ekor burung. Kan, jadi best ke? Best sangat. Kerja satu kali dapat 11 bonus. Kan, so maksudnya sekarang ni bila tuan puan sendiri ada tadi apa, gaji tak cukup, hutang banyak, lepas tu kereta nak kena tarik, rumah nak kena lelong, lepas tu apa lagi, macam-macam tertunggak kan. So dengan banyak komitmen macam tu, nak dapat satu sumber gaji tak cukup. Sebab itulah tuan puan kena buat Business Forever Living ni, sebab disediakan lebih kurang 11 cabang bonus dan juga insentif. Buat sekali dapat semua sekali. Itu yang best sangat ya. Okey, seterusnya Kak Wai tunjukkan. Okey, tengok hasil daripada dengan Allah izin kan, hasil daripada sistem Forever Living, produk yang bagus, syarikat yang memang kaya dan juga pemurah. Dengan itulah Kak Baiti sendiri, Masya Allah, Allah izinkan kenaikan setiap tahun tu adalah 100,000 tuan-puan. Mana nak cari sebuah company. Sebab tu Kak Baiti sanggup berhenti kerja kan, sanggup tutup kedai bekam Kak Baiti tu, dah walaupun dah 12 tahun Kak Baiti buat. Sebab Kak Baiti dah nampak satu platform yang tepat, yang lebih senang nak dibuat, buat kat rumah saja, tapi dapat income kenaikan tu sampai 100,000. Mana nak dapat kan? Nak jadi CEO pun tak dapat macam ni tuan-puan. Kan, kalau nak jadi CEO pun kena bodek lah kan, dengan bos besar tu baru dapat income macam ni kan. Tapi maksudnya kita jadi orang biasa-biasa je, kita boleh dapat income macam ni. So walaupun masa ni Kak Baiti masa tu musim Covid kan, maksudnya orang tu tengah dalam keadaan kesusahan, tak ada income, ada yang berhenti kerja, buang kerja, ada yang ada kedai kena bungkus semua kan. Tapi Alhamdulillah Kak Baiti Allah izin boleh sustain walaupun tak buka pusat bekam lagi masa tu ya. Tak boleh buka pusat bekam sebabnya kita tak boleh jumpa orang kan. Tapi Alhamdulillah waktu itu Kak Baiti dapat income sampai setinggi 37,000 sebulan. Ini bukan sale ya, ini adalah income. Untuk pengetahuan tuan-puan, tadi pun dalam bonus USD yang ditunjuk tu pun itu bukan sale. Forever ni tak tunjuk sale. Sale masuk company. Kita tak kira berapa banyak company dapat. Yang kita fikirkan, yang kita peduli adalah berapa banyak income yang kita masuk dalam kocek kita tu. Okey, sebab itulah Forever Living kita tak tunjuk sale. Kita lebih care ataupun lebih peduli kepada berapa banyak income yang kita dapat. Okey, kalau company lain tidak, kalau dia tunjuk kat FB ke kan, dekat ni ada tunjuk sale dia kan. Sebab apa tahu? Kenapa dia tunjuk sale? Sebab sebenarnya portion dia dalam tu income dia sikit sangat. Tapi Forever dia berani tunjuk angka tu sebabnya itu memang income kita ya. Okey, selain pada marketing plan yang bagus, kita juga, anda juga akan disediakan satu insentif yang mewah. Okey, so anda akan dapat insentif mewah yang tak pernah disediakan oleh mana-mana company yang lain. Masya Allah. So maksudnya dapat bercutian ya. Okey, nanti Kak Baiti terangkan lebih detail. Okey, yang pertamanya anda akan dapat tabung kereta Forever to Drive. Yang mana kalau nak fight tuan-puan, kerja 3 bulan, kerja 3 bulan akan dibayar selama 3 tahun tanpa gagal. Forever akan bayar kereta anda kan selama 3 tahun setiap bulan tanpa gagal. Okey, so maksudnya nak fight 3 bulan saja. Cari kat sebuah company lain dekat luar sana tu, ada tak tuan-puan kerja 3 bulan je, fight 3 bulan, bekerja komitmen betul-betul 3 bulan, tapi company tu nak bayar kereta tuan-puan. Tak ada tau. Tak pernah jumpa tau. Even Kak Baiti punya syarikat kejuruteraan dulu pun tak pernah diadakan insentif macam tu, walaupun kita kerja engineer memang teruk lah kan. So tapi Forever ada tuan-puan yang mana tuan-puan boleh lah, kalau anda kata ada pasang impian nak kereta idaman, dia persilakan kan. Boleh tak tulis kat ruang chat, siapa kat sini yang memang ada kereta impian, tulis kat situ. Kita nak aminkan sama-sama kereta impian tuan-puan. Nak Merc ke, nak Mustang ke, nak apa lagi, nak Alphard ke kan. So nak BMW ke kan. Tulis kat ruang chat, nanti kita aminkan sama-sama. Okey, dan Alhamdulillah Kak Baiti pun dah dapat. Kak Baiti pernah capai level 3 ni, 3,000 sebulan. Tapi masa tu Kak Baiti ada komitmen yang kedai bekam kan. So Kak Baiti gunakan duit tu untuk bayar kedai. Sebabnya Forever ni dia bagi cash. So dia terserah. Walaupun dia punya insentif dia tabung kereta, tapi dia bagi cash. So terserah pada tuan-puan nak guna. Ada setengah orang tak nak beli kereta. Dia kata tak apalah, kereta dah banyak. Lagipun acik ni tak jalan sangat kan. Nak bawa kereta pun tak nampak. So tak apa, acik nak simpan kat tabung haji. Tak apa, it's okay, boleh. Ada juga orang
dia tak nak beli kereta tapi dia beli van jenazah. Ya, mungkin dia dah settle kereta-kereta idaman dia. Semua suami dah bagi, mak mertua, mak sendiri, anak-anak pun dah bagi kereta tapi dia nak buat saham akhirat. Pun boleh juga, ya. Dia beli van jenazah, so forever akan bayarkan van jenazah ini buat saham akhirat dia. Tanpa dia tanggung bayarannya. Dan Kak Baiti pun alhamdulillah dah capai, dan bukan Kak Baiti saja, ni downline Kak Baiti pun dah capai dah. Tengok betapa steadynya dia datang ambil kereta baru yang company bayar dengan pakai kain pelikat. Kan? Okey. Seterusnya, selain pada tu kita ada percutian. Ni insentif percutian mewah untuk siapa yang kaki-kaki travel ni. Ya. So, percutian itu diberi 2 kali setahun tuan-puan, tanpa keluar duit sesin pun. Tapi ada orang kata, Kak Baiti saya ni tak ada nak cuti Kak Baiti. Saya ni banyak hutang, banyak serabut kepikiran. Saya memang tak nak healing-healing. Sebenarnya tuan-puan, dalam forever ni anda terpaksa bercuti. Tahu? Sebab apa tahu? Sebab percutian ini diberi percuma kepada anda. Kita memang fight untuk income. Kak Baiti pun sama. Masa awal-awal masuk forever memang tak ada niat nak bercuti sebab kita tengah banyak komitmen kan. Kita nak jaga kedai lagi kan. Kalau kedai tutup nanti siapa nak jaga, tak ada income kan. So Kak Baiti pun sebenarnya memang nak dapat duit saja dalam forever living ni. Tak nak bercuti pun. Tapi rupanya dalam forever bestnya kita memang nak dapat income. Kita target nak income tinggi 5 angka sebagai contohnya. Kita diberi sekali. Maksudnya dia fight bukannya dia nak fight asing-asing. Maksudnya kita bukan nak dapat percutian ni kena fight lain. Tidak, dia sekali harum. Kita fight nak dapat income tapi kita dapat sekali bercuti. Kita fight nak income tapi dapat sekali tabung kereta. Macam tu tau. So maksudnya dia sekali harum. Tu yang Kak Baca cakap, buat kerja 1 kali tapi dapat 11 cabang bonus tu. Ya. So maksudnya anda terpaksa bercuti, dan bercutinya bukan bercuti yang biasa-biasa, bukan setakat bercuti dekat Langkawi, bercuti dekat Kemang Highland tuan-puan. Kan. So kalau abang-abang kan, encik-encik, tuan-tuan yang dah lama kahwin kan, tak pernah hadiahkan honeymoon kepada wife yang tersayang kan, anak-anak, boleh fight ni kan, buat income. Biasanya orang yang bercuti dapat mewah ni, income dia orang ialah 15,000 ke atas. Ya, 15,000, 20,000, 30,000. So maksudnya income pun dapat, bercuti pun dapat, yang bercuti free pun dapat ya. So anda akan tak payah keluar duit sesim pun. Anda akan diberikan sebuah percutian yang bernilai 50,000. Percutian tu nilainya 50,000 tuan-puan. So kalau kita ada duit 50,000 memang tak akan gunalah untuk bercuti, betul tak? Kan. Better kita pergi haji kan, 50,000 pakai yang package yang lebih selesa tu kan. Okey. Setiap pada tu daripada percutian EMR ataupun Eagle Major Retreat ni, kita boleh dapat percutian Global Rally. Inilah itu percutian yang mana anda datang ke sana, anda dapat duit, anda dapat wang besar. Maksudnya kat sini ada percutian kita habis duit, betul tak? Biasanya kalau kita bercuti kita habis duit. Tapi forever bercuti dapat duit. Itu di Global Rally ni. Yang mana kalau tuan-puan dapat dijemput ke sana kan, tuan-puan akan dapat 2 tiket kan. Walaupun tuan-puan fight dalam bisnes ni hanya 1 nama saja, tapi tuan-puan akan dapat 2 tiket extra. Lepas tu dapat 2 tiket penerbangan, lepas tu hotel 5 star, lepas tu makan minum, lagi aktiviti, jalan-jalan, pengangkutan semua disediakan kan. Dan kalau tuan-puan dapat Global Rally ni akan diberi duit poket. Duit poket sekejap Kak bagi tunjukkan. Duit poket yang ni dia. Duit poket yang bernilai USD. So maksudnya kat sini tuan-puan akan diberi duit poket untuk berbelanja di luar negara. Sama ada paling kecil 500 kan, 500 USD. So maksudnya lebih kurang 2,000 lah. 2,000 untuk anda berbelanja di luar negara. Paling besar sampai 50,000. 50,000 USD tuan-puan. So kalau anda kata tak habis belanja dan tempoh seminggu di luar negara tu kan, boleh cash kan, boleh beli tanah, beli rumah, kebun, emas dan sebagainya ya. So best ke? Best sangat ni. Insentif forever living. Tulis kat ruang chat, best ke? Best sangat tuan-puan. Rasa teruja tak? Nak dapat tak semua-semua ni? Okey, so seterusnya ini paling best sekali tuan-puan. Kalau tuan-puan tadi nampak best kan, dengan dapat percutian, dapat bonus, lepas tu pada bersama dapat income bulanan yang sampai 5 angka. Lepas tu pada masa-sama dapat tabung kereta dibayar company. Lepas tu dapat percutian lagi. Lepas tu dapat pergi ke event-event besar yang dapat duit dapat duit poket kan. Lepas tu tuan-puan akan dapat insentif bonus tahunan tabung dunia. Inilah dia yang di mana tuan-puan akan dapat bonus tahunan bernilai USD.
Ya, inilah nilai anda punya income yang akan masuk ke dalam tabung anda, yang akan masuk dalam poket anda ataupun akaun bank anda. Bukan seal ya. Ini memang income anda dalam nilai USD. So, darablah 4 kali kan. Sebabnya kita punya currency lebih kurang 1 USD bersamaan dengan RM4 kan. Lebih kurang macam tu. So, mana dapat ni? Mana datang macam ni kan? Sebenarnya inilah setiap tahun Forever Living akan berkongsi 3% dividen daripada keuntungan tahunan global kepada FBO yang memenuhi syarat kelayakan. So, pemenang ini dinamakan Chairman Bonus Manager ataupun CBM. Okey. So, masuk kat sini, sale satu dunia, keuntungan daripada sale satu dunia itu dikumpulkan, 3% dividen diambilkan dan diserahkan kepada anda. Bermaksud kat sini, tuan-puan kerja dekat, buat bisnes dekat Malaysia saja, kan? Tuan-puan buat kat Malaysia saja, tapi sale satu dunia tu bagi pada tuan-puan. Mana nak cari satu company yang pemurah macam ni kan? Biasa kalau kerja kat Malaysia je lah dapat income tu tak? Kalau kita ada kita bekerja di satu buah negara, kat situ je lah kita dapat income tu tak? Daripada rangkaian kita kat Malaysia sajalah. Tapi ni tidak. Kita tak ada rangkaian kat luar negara. Kita tak pernah pergi pun kat negara kat luar sana pun, tapi kan kita boleh dapat sale daripada mereka, dapat untung daripada jualan dekat negara lain. Masya-Allah. So, ini yang dikatakan satu bonus yang tak pernah diadakan, tidak pernah diberi di mana-mana syarikat yang lain. Kalau kereta kita boleh nampak, company lain pun ada. Kalau percutian pun ada kan. Tapi ini tidak ada tuan-puan. Ini satu-satu insentif yang memang forever saja yang bagi ya. Okey. So Kak Bai tunjukkan. Inilah dia keadaan situasi macam mana anda akan dapat cek tu. Sekejap ya. Boleh ni lebih kurang macam inilah kan. Okey. Ni masa zaman dululah. Nampak cek, buka cek. Lepas tu kita akan nampak lah kan berapa nilai USD kita dapat ya. Ni kat pidah kita punya mentor. Ni pun CBM Ina. Okey. Seterusnya, tapi sekarang ni lain. Sekarang dulu kita boleh nampaklah cek. Tapi sekarang ni dah ada polisi baru. Tak boleh ditunjukkan secara terang-terangkan gambar-gambar berapa nilai income kita tu kan. Takut scammer ambil ke kan, salah guna dia tipu orang lain kan. So biasanya ni lah event pada Rabu lepas yang mana kita adakan Forever World Tour. Ni kita punya CBM Siti Rafidah, kita punya mentor kita, leader kat Baiti. Okey, tengok mereka akan ditunjukkan berapa nilai cek mereka tu. Dia menjerit lah sebab memang semua orang takkan tahu berapa nilai bonus USD dia. Maksudnya sekarang ni Forever dia saja nak surprise, nak raikan kita. Biasanya kalau company-company lain, tadi macam siapa tadi yang ada dapat sebulan gaji kan, dapat bonus tahunan kan, company bagi, mungkin dia terus bagi dalam dia terus kredit dalam akaun, betul tak? Lepas tu kita tahu-tahu kita dapat bonus kan. Tapi Forever tidak. Forever raikan kita. Dia panggil kita nama ke pentas. Dan kita diselebratekan. Nama terpampang. Muka kita besar-besar terpampang. Dan live stream sampai ke 170 buah negara. So maksudnya kat sini, macam sekarang ni kita berada di Kuala Lumpur kan. Tapi untuk tahun-tahun lepas ada pergi Paris, ada pergi ke India, ke Bali, ke Dubai. Ikutkan ini ke Dubai lah sepatutnya, tapi sebab perang kan, maksudnya pergi sana tu dijemput secara percuma, lepas tu diberikan bonus USD ni. Best ke best sangat tuan-puan? Best ke best sangat? Tu kat ruang chat nak tengok. Best ke best sangat? Best sangat kan Oppo A38 best sangat Hani kan. Okey. Alright. Seterusnya, ini Kak Bati pun alhamdulillah syukur sangat Kak Bati pun diberikan kesempatan oleh Allah dapat juga bonus USD. Duduk rumah je buat bisnes ni kan, sambil-sambil tapi dapat income daripada luar negara, dibayar dalam unit USD ya. Masa ni Kak Bati dapat 7,596 USD. Ini kan sebenarnya tak campur tau. Ini sebenarnya tak campur lagi income pada bulan itu. Okey, dan pada sebenarnya ikutkan Kak Baiti, masa tu mak mentua Kak Baiti tak sihat, dia dalam ICU, so Kak Baiti tak pergilah. Tapi Forever baik hati tuan-puan, dia gantikan balik tiket penerbangan Kak Baiti tu, dia gantikan balik kos hotel semua. Lepas tu spending cash kan, pocket money yang sepatutnya dapat kan, tapi tak dapat guna kat luar negara tu. Lepas tu jalan-jalan aktiviti semua tu dia bayar pada Kak Baiti balik sebanyak lebih kurang 15,000 tuan-puan. Masya Allah. So walaupun kita tak dapat sebab kerana musyakah kan, tak boleh nak pergi ke luar negara, tapi Forever celebrate, Forever ganti balik tiket kita tu dengan duit kan. Dan ini Kak Baiti punya lah, daripada 7,596 tu dia punya convert kepada
RM30,000. Esoknya terus dia masukkan. Dia tak ada tunggu-tunggu. Tak ada pending-pending. Kita tertanya-tanya tidak. Terus dia direct akan masuk ke dalam kita punya account kita, account bank kita. Okey, seterusnya kita tengok. Ini Kak Baiti nak tunjukkan pada tuan-puan. Masya Allah. Bila kita... ya. Kak Baiti tunjuk pada tuan-puan. Masya Allah. Kita punya, bila tuan-puan buat business forever living ni, kita akan dapat kawan-kawan dari satu dunia tau. Dan kita pun boleh nampak kan, Masya Allah, ada orang yang lebih susah daripada kita, tapi boleh berjaya, boleh memberi inspirasi satu dunia. Contoh macam ni, Burkina Faso, sebuah negara yang sangat miskin, antara negara termiskin dekat Afrika. Dan situ adalah penduduk Islam, majoriti penduduk Islam. Okey, iaitu ini Alizeta Kabore ni, dia punya top leader dia ni seorang penjual kacang, penjual kacang tepi jalan berbasikal. Gaji dia sebenarnya, kalau Burkina Faso ni, dia punya pendapatan per kapita dia lebih kurang RM300, tuan-puan. So kita tengok kat Malaysia ni, kerja apa yang dapat RM300? Tak ada kan? Kita punya pendapatan minimal kita lebih kurang RM1,700 kan? Maksudnya kita ni, kaya raya kita ni berkali ganda, 5-6 kali ganda daripada Afrika. Tapi mereka ni, Masya Allah, dapat ni tengok dia buat berapa. Kalau kita tengok ni satu, kerana sekarang tak boleh kita appearkan gambar cek sekarang ni kan. So kita kena, diorang buat macam ni lah. So kita pandai-pandai kita kira. So satu botol aloe vera ni mewakili lebih kurang $100,000. So maksudnya Alizeta Kabore yang asal seorang penjual kacang yang dia niaga pakai basikal, tuan-puan. Dia kata, anda kata kalau orang kata saya tak ada kenderaan dah Kak Baiti nak pergi meniaga, nak jual barang forever ni. Ni dia naik basikal je, tuan-puan. Boleh jadi jutawan. Dia dapat $400,000 di Global Rally. Okey. So ini pun ahli tim dia. So kalau 75,000 ni, gaji nak tahu tak gaji berapa sebulan? 200,000, tuan-puan. 200,000, dan kalau bonus USD dia biasanya juta. Kan? Juta. Okey. So walaupun dia seorang penjual kacang naik basikal je, tapi tiada mustahil untuk berjaya. Okey, ini pula Mariam daripada Turki. Mariam, suami dia ni pernah kena muflis, bankrupt dan dipenjarakan. So Mariam ni buat forever living, dapat cek USD ni, dapat berapa ratus ribu. So dia bebaskan suami dia daripada penjara. Masya Allah. So maksudnya kat sini bila kita ada masalah, dia diberi musibah ke, diberi ujian ke, insya-Allah ada jalan sebenarnya. Cuma selama ni tuan-puan tak dapat jalan kan. Tuan-puan ada masalah hutang kan, hutang lapor, hutang kredit kad, hutang keliling pinggang kan. Lepas tu komitmen tinggi, gaji tak cukup-cukup kan, sehingga terpaksa tuan-puan bekerja banyak kerja dalam satu hari sampai mengabaikan kesihatan, tak rehat. Sebenarnya tuan-puan tak nampak peluang je, itu dia. Tuan-puan bekerja di platform yang tak tepat. So bila tuan-puan dapat platform yang tepat macam ni, tuan-puan akan dapat jadi luar biasa ya. Ni pula tengok ini pula ni ialah dia ni pengemis tau. Sebastio ni daripada Angola. Angola ni sebuah negara yang berperang sebenarnya. Dalam keadaan berperang, lepas tu jadi pengemis, lepas tu jadi tukang kayu kan, tetap boleh dapat bonus USD, tuan-puan. Masya Allah kan. Jadi maksudnya subhanallah, mereka ni tekad lah buat. Ni pula Alifema, dia OKU bisu. Anda kata kalau tuan-puan kata dia ni daripada France, orang Perancis, orang Islam tapi daripada negara Perancis. Tengok bisu, tak bercakap. Anda kata kalau tuan-puan kata saya tak pandai lah Kak Baiti nak bercakap, saya tak reti nak cakap, saya tak pandai. Tengok, ini bukan setakat tak pandai cakap, tuan-puan, tak ada suara langsung. Tapi tetap boleh berjaya naik ke pentas dunia, sharing dalam keadaan bisu sekalipun. Ini pula tengok daripada India, berkursi roda. Anda kata kalau kata Kak Baiti saya ni tak boleh keluar dah, saya tak boleh nak buat dah sebabnya saya tak boleh nak keluar rumah kan. Tengok ni, bukan setakat tak boleh nak berjalan, memang berkursi roda, tuan-puan. Bukan setakat tak boleh keluar rumah, berkursi roda maksudnya OKU juga. Tapi dia pun berjaya juga jadi merangkul manager. Okey, so maksudnya kat sini tiada mustahil, tuan-puan, untuk berjaya dalam forever living. Sekarang ni bukan boleh ataupun tidak, tapi nak ke tak nak. Itu dia punya persoalan dia Sebab apa? Sebab kita memang dalam forever living dah macam-macam latar belakang dan semua orang telah buktikan mereka boleh berjaya walaupun mereka daripada asalnya orang susah Okey, seterusnya kita tengok ini pun adalah testimoni pada ahli tim kita juga. Okey, yang mana ini adalah Mak Su, dia daripada tim Kak Baiti. Yang mana dia ni tak bersekolah dan tak boleh baca dan tak boleh menulis, tapi tak ada mustahil juga Mak Su nak berjaya. Dia dalam tempoh
tak sampai setahun dah dapat jadi manager dan untung yang terkumpul dia dapat ialah lebih kurang 26,000. Ya, income pernah cecah sampai 5,000. Walaupun tak boleh baca ya. Ini pula Lee Fon Soon. Lee Fon Soon ni dia seorang driver lori, belajar dekat form 1. 1 bulan dah cecah 10,000, 5 angka dah tuan-puan. Ini pula pasangan suami isteri, okey. Baru buat 6 bulan dah cecah 200,000. Masya Allah. So maksudnya orang baru join, maksudnya nak dapat income 5 angka ke 4 angka bukan pada tempoh yang lama tuan-puan. Sekejap boleh dapat dah. Okey, seterusnya kita ada juga yang dapat untung 1 juta dalam tempoh 5 tahun. Maksudnya nak dapat 1 juta tuan-puan tak sampai, kalau kita sendiri kerja makan gaji, nak sampai 1 juta untung tu berapa tahun tuan-puan kena kerja kan, berpuluh-puluh tahun kan. Tapi dalam Forever Living insya-Allah tuan-puan akan dapat dalam tempoh tak sampai 5 tahun boleh dapat Yang mana kat sini kita ada senior engineer sanggup berhenti kerja sebabnya buat bisnes Forever Living. Sebab apa tahu? Sebab dulu gaji engineer 70,000 tu setahun. Dalam Forever 70,000 tu sebulan. Manakala Kak Lela ni masya-Allah, dia ni seorang penerima zakat. Rumah dia kan tak ada bilik air tuan-puan. Kita jumpa tak sekarang ni rumah yang tak ada bilik air. Bilik airnya 100 meter daripada rumah dia. Nak pergi bilik air kena hadap hujan, ribut topan kan. Petir semua tu. Tapi Kak Lela ni alhamdulillah jumpa platform Forever Living, dia ubah hidup dia jadi pembayar zakat pula. Okey. Lepas tu kita ada pun Coach Lin. Coach Lin dulu pun sama pernah kena dia seorang ex-pensyarah, pernah kena blacklist. Okey, kena tersekat dengan AKPK. Tak boleh buat loan semua kan. Lepas tu asal nak meniaga bisnes Forever Living ni sebenarnya hanya sekadar nak beli susu anak aje. Asal lepas anak punya perut kenyang perut anak tu cukup dah. Tapi tak sangka betul mudahnya bisnes ini sehingganya akhirnya terjana income 1 juta. Okey. Lepas tu kita juga ada penjawat awam. Yang kata kalau tuan-puan kat sini kata Kak Bati saya ni kerja, Kak Bati tak ada masa dah nak buat bisnes Forever Living ni kan. Jangan risau, kita pun ada tahu ahli tim kita yang buat part time je. Sebab mereka ni seorang penjawat awam ni masih bekerja lagi, buat part time je. Lebih kurang 2 jam sehari dah dapat income 4 ke 5 angka setiap bulan. Maksudnya insya-Allah dengan sistem yang kita sediakan, insya-Allah tuan-puan boleh buat walaupun tuan-puan tak ada masa. Okey, lagi bukan sekadar tu, kita ada orang yang berusia. Dia kata kalau tuan-puan rasa saya dah terlambat dah Kak Baiti, dah 50 dah tak larat dah, 60 70 dah tak larat dah nak buat bisnes ni, tapi nak buat, tapi boleh ke orang berusia macam saya buat? Boleh, sebab kita memang ada terbukti Otai Ruziah kan, dengan adiknya Kak Noi. Okey, mereka pun dah 50 tahun ke atas, Kak Otai pun dah 60 tahun ke atas. Mereka bukan setakat dapat income tuan-puan, dapat bina rumah cash lagi. Otai 300,000 punya rumah, Kak Noi pula 250,000. Rumah cash ya. Bukan buat loan tau. Bukan buat loan lepas tu bayar kat bank. Tak ada. Ni rumahnya cash hasil pada bonus-bonus USD yang dapat setiap tahun dan juga bonus-bonus setiap bulan tu. Okey. Lepas tu yang pada tu ini kita juga ada orang yang tak belajar tinggi, takat SPM saja. Jangan rasa down, jangan rasa rendah diri. Sebab bisnes kita ni tak pakai kelaikan. Dia hanya pentingkan yang kita mahu adalah kegigihan, kemahuan yang sungguh-sungguh. Okey, so MDM Siti Rafidah dah buktikan walaupun dia hanya SPM tapi tetap jana income sekarang dah 4 juta dah. Dan manakala Ina pun sama SPM juga, penjual burger. Siang kerani insurans, malam penjual burger. Okey, mak ayah jual goreng pisang kat tepi jalan. Dia 1 tahun 1 juta income dia. Kan? So masya-Allah, maksudnya kat sini kita bukan soal pendidikan tidak hanya bukan penentu kepada kejayaan tuan-puan sebenarnya. Kan? Yang menentu kejayaan ialah kegigihan, kesungguhan dan dengan izin Allah. Okey? Seterusnya kita tengok ya. Ini Sifu. Tadi kita tengok MDM Ina tadi 1 juta setahun. Kita tengok kalau Sifu ni Malaysia boleh. Amazing MCs yesterday. Thank you so much. We really appreciate that. Was an incredible training and you guys guided us right through it and we really appreciate all you do. These guys are awesome. We love them. They're great leaders in Malaysia. Are you ready? Let's roll it. Oh. Show me the money. Yeah.
Masya Allah, 634,326 USD. Ni bukan sale tapi ini adalah income tuan-puan. So kalau convert kan, inilah Sifu Datuk Desmond, itu Sifu kami semua kan, orang yang memberi tunjuk ajar pada kami semua sehingga berjaya dapat jana income USD. Okay, so Sifu ni bila convert kan 634,000 tu dalam USD kepada RM berapa tuan-puan? 2.5 juta. Ya, dah 2.5 juta diberikan dalam satu hari. Masya Allah kan, dia transfer 1 juta 500,000. Okey, kalau di-convert kan, kalau dipecahkan dalam hari 365 hari tuan-puan, maksudnya Sifu ni pendapatan ni lebih kurang 7,000. So hari 7,000 7,000. Tak habis 7,000, dah datang balik 7,000 kan, datang account 7,000 lagi. Kan, maksudnya kat sini kita nak pening banyak duit ke nak pening tak cukup duit kan. So insya-Allah di Forever tuan-puan akan jadi pening sebabnya banyak duit sangat. Okey. Alright, seterusnya kita tengok ya, kenapa kita boleh berjaya macam tu. Kenapa seseorang boleh dapat income USD kan, dapat income boleh buat rumah kan. Sebab kita buat dekat platform yang betul kan. Sebab tu kita kena pastikan platform kita tu platform yang betul ya. Itu platform Forever Living yang mana dapat income USD setiap tahun. Lepas tu kita kena ikut sistem yang betul. Ada orang dah masuk Forever tapi buat dekat team yang salah, pada sistem yang salah. Sebab tu lah walaupun dia kata, oh saya dah tahu dah Forever, saya tak boleh lah. Sebenarnya bila kita check rupanya dia buat dekat team yang tak ada sistem. So kita kena ada sistem yang betul, iaitu sistem BOI 9.3 yang mana sistem inilah yang telah melahirkan ramai CBM tu, yang itu pemegang bonus USD tertinggi di dunia ya. Selama lebih kurang 92 orang CBM pernah dilahirkan, termasuklah Kak Baiti kat sini dan juga Coach Lee dan juga Siti Rafidah. Okey, dalam ni. Okey, so sistem apa yang boleh bantu untuk kita dapat jana income USD tu? Itu sistem yang dibawa, yang dilahirkan, dikeluarkan oleh Sifu Datuk Desmond ni. Sebab apa tahu? Sebab beliau ni merupakan best coaching dan mentoring, pernah dapat award best mentor dan mentoring terbaik dunia. Sebab beliau ni dah 30 tahun dah sebenarnya pengalaman dalam bisnes ini. Dan beliau keluarkan satu sistem 9.3 dan memang kita dah siap dah kelas ya, kita dah siap dah, kita punya learning portal untuk anda belajar. Anda masuk terus akan diberi tunjuk ajar sistem kelas, memang dah siap sedia. Dan Sifu ni sebenarnya seorang pemilik PhD dalam bidang networking. Sebab tu dia dah kaji dah network yang mana yang terbaik di dunia. So dikaji, memang dia sendiri ada buku networking, buku PhD yang letak dekat UTM ya, dekat UTM Skudai. Dia kaji satu-satunya bisnes yang boleh make money, yang tak ada tekanan, tak ada unsur-unsur haram dan syubha, sebab tak ada pairing semua tu kan. Itu Forever Living ya. Dan dia punya buku tu ada dekat UTM Library, Universiti Teknologi Malaysia. Okay, so dan kita punya mentor-mentor kita ni, okay, hasil daripada sistem Sifu tadi tu 9.3 tu, dengan izin Allah telah melahirkan lebih kurang 30 orang jutawan tuan-puan. And mentor-mentor jutawan yang memang ada proven sukses, dan mereka punya rekod kejayaan mereka ni dibukukan dalam sebuah buku namanya British Pedia Successful People in Malaysia. Yang mana kalau tengok buku ni kan, kalau tuan-puan baca buku ni, dalam tu ada rekod cerita pasal Tony M, pasal Tony Fernandez, Michelle Yeoh, Dr. Lon Choi, ini hero COVID kita semua kan. So maksudnya kat sini buku ni mengiktiraf, bukan cacalang ya, bukan semua orang boleh direkodkan kejayaan dalam ini. Maksudnya siapa yang masuk dalam ini, kejayaannya memang genuine lah, memang betul-betul real money, bukan sekadar dapat sebulan 2 je money tu ya, ataupun income tu. Okey, so seterusnya, okey, selain pada tu, bila tuan-puan join kita, tuan-puan akan dapat satu apps dan juga website yang untuk digunakan untuk buatlah business Forever Living ni, daripada hanya online, melalui online akan diajarkan macam mana tuan-puan boleh buat daripada zero marketing kan. Hasilnya macam ni tuan-puan, buat kerja lebih kurang 2 jam je. Ni Kak Baiti 2 jam, sejam 57 minit, tengok dapat berapa banyak leads, hampir 300 leads masuk, prospek PM kita kan. Nampak prospek PM kita, sekejap. Okey, prospek PM kita kan, wasabi kita tu. Okey, sebabnya walaupun kita duduk rumah saja kita buat kerja daripada rumah, tapi boleh dapat
orang yang datang cari kita. So kita, insyaAllah kita akan ajarkan tuan-puan teknik online advanced marketing, iaitu teknik duduk rumah orang yang datang cari kita. Kita tak keluar rumah pun macam ni kan. Tak keluar rumah pun kan. Buat kerja 2 jam je lebih kurang, tapi orang lebih kurang 300 orang cari tuan-puan. Masya Allah So insyaAllah benda ini akan kita ajarkan dan sangat mudah untuk diduplikasi, dipelajari dan duplikasi ya. Masya-Allah. Okey, lepas tu kita bukan sekadar tu, kita juga ada kelas-kelas offline, kelas-kelas yang kita boleh jumpa dekat center. Ya, kita ada kelas berbentuk seminar yang besar-besaran, kita ada kelas online, kita ada kelas offline juga yang kita coaching one to one. Dan tuan-puan akan dapat ribuan bahan marketing dan tools marketing yang untuk tuan-puan boleh gunalah untuk promotion, untuk dapatkan untuk buat marketing juga sales. Dan okey, last kali macam mana nak bermula kan? Ni lah tiba masanya bila Kak Baiti dah cerita panjang-panjang kan dapat bonus USD. Macam mana nak mula tuan-puan? Sangat-sangat mudah, sangat-sangat mampu untuk bermula. Semua orang boleh bermula. Sebab apa? Okey, first sebenarnya nak bermulanya dia ada 2 pilihan. Sama ada tuan-puan akan jadi preferred customer ataupun ahli biasa, iaitu dengan bayar yuran RM90 saja tuan-puan akan dapat 1 botol aloe vera gel percuma. Aloe vera gel ni harganya lebih kurang RM17 tuan-puan. Ini tuan-puan kat percuma. Masuk kat sini tuan-puan dah untung RM27 dah. Kan? Tak mula buat bisnes lagi dah untung dah RM27. Sebab apa? Forever bagi percuma untuk tuan-puan gunakan aloe vera gel ni untuk buat demo tadi tu yang kami tunjuk kan. Demo, lepas tu scan rasa semua tu. Okey, tu dapat jual lah, dapat make money. Okey, kat sini tuan-puan akan dapat diskaun 5%. Kalau jual dapat untung 5%. Tapi kalau jadi ahli biasa ni tak boleh daftarkan ahli tak boleh daftarkan orang jadi ahli tuan-puan. Ni tuan-puan kena buat sale lah seorang-seorang. Okey. Tapi kalau nak dapat untung lebih besar jadi VIP. Sebab apa? Bila VIP ni tuan-puan akan dapat diskaun 30% seumur hidup Itu kalau barang ni, kalau nilai produk tu lebih kurang RM81 daripada harga RM16.80 sini, tuan-puan punya harga aloe vera gel jadi RM81. Okey, lepas tu untung pukal, untung lebih kurang 60%. Bermaksud kalau satu produk tu harga 100, tuan-puan akan dapat untung lebih kurang RM60. Berbanding kalau tuan-puan jadi preferred customer atau ahli biasa ni, tuan-puan punya untung 5% sahaja. So maksudnya ni kalau produk tu harga 100, tuan-puan punya untung RM5 saja kan. So bezalah. Kalau VIP untungnya RM60, kalau ahli biasa untungnya RM5 kan. So maksudnya sangat-sangat beza, bagaikan langit dengan bumi lah kan. Lepas tu kalau tuan-puan close VIP, tuan-puan akan dapat lebih kurang 500 lebih untung kan. So dan kalau jadi VIP ni akan dapat daftar ahli satu dunia. Di mana-mana saja tuan-puan punya rakan yang ada kan, tuan-puan ada kawan-kawan kat luar negara pun boleh daftarkan ya. Okey, so nak jadi VIP ni sangat mudah. Kalau untuk jadi VIP ni dengan kos 1626 saja. Maksudnya kita ada promo sekarang 1626. Tapi kalau tuan-puan tak boleh nak jadi VIP langsam, okey, boleh bermula jadi ahli biasa. Tapi kalau jadi ahli biasa tu dia punya kosnya, kalau nak jadi VIP, tuan-puan kena kumpul pembelian tu lebih kurang 2,147. Itu dia punya ni lah. Sebenarnya asalnya VIP sebenarnya asal dia adalah harga VIP sebenarnya adalah 2,147. Sebenarnya asal dia. Kak Baiti pun dulu dari VIP kita tak ada dulu promo-promo. Tuan-puan sangat bertuah sebab sekarang ni Forever bagi promo tau. Even ada 3 pilihan lagi. Ada 3 pilihan package VIP Forever bagi pada bulan ini sahaja ya. Effectively 1 April sampai 30 April sahaja. So bulan depan takut dah naik harga sebab kita tahu kan sekarang ni minyak naik, barang-barang naik kan. So biasanya promo-promo macam ni biasanya dia akan berlarutan. Dia akan bagi 6 bulan, 3 bulan. Tapi bulan ni hanya ni saja tuan-puan. 1 April sahaja dia bagi. Bulan April sahaja dia bagi. So dia bagi 3 pilihan. So ikutkan harga asal VIP lah 2,100. Even Kak Baiti dulu jadi VIP tuan-puan, kita orang 2,100. Coach Lin, Kak Pida tu pun sama juga. Kita dah harga asal VIP ya. Tapi sekarang tuan-puan sangat bertuah. Forever bagi RM1,600 je dah boleh jadi VIP dengan jimat RM500. So maksudnya sangat murah lah, mudah kan. Dengan tak ada maintain, tak ada MOQ, tak turun pangkat semua. Anda kata tuan-puan jadi VIP sekarang, tapi saya tak sedia nak jual lagi lah Kak Baiti. Saya nak belajar dulu, boleh tak? Tak apa, belajar berapa lama pun. Berapa lama, bertahun-tahun lamanya tak jual-jual kan. Tetap jadi VIP sampai bila-bila tuan-puan. Takkan terminate. Forever takkan terminate walaupun tuan-puan tak beli, tak jual kan. Takkan terminate. So sampai bila-bila lah. Nanti tuan-puan nak bergerak semula.
tetap kekal dengan pangkat VIP. Nak beli satu botol pun tetap dapat 30% diskaun produk So maksudnya modal ni sekali saja tuan-puan. Sekali seumur hidup sampai bila-bila tuan-puan nak jadi VIP sehingga tuan-puan naik ke peringkat seterusnya, supervisor, assistant manager dan juga manager. Okey, dan diskaun tuan-puan pun 30% berkali-kali. Dia tak perlu nak kena membeli 1,600 lagi, 1,600 lagi bulan depan, 1,600 lagi, tidak. Sekali saja 1,600 ni sampai bila-bila tuan-puan akan jadi VIP tu So untung pukal 60% berkali-kali juga. Kan? So maksudnya kat sini kalau satu botol tu tuan-puan boleh dapat lebih kurang untung RM35 satu botol. Satu botol terjual pun dapat RM35 tuan-puan. Kalau 10 botol dah 350. Dah settle kita punya barang dapur. Kan? Duit sekolah anak nak makan ke apa kan? Kalau tuan-puan sign up saluran VIP, tuan-puan jadi VIP, sign up orang bawah jadi VIP. So satu package VIP tuan-puan boleh dapat untuk RM400. Masya Allah, banyak sangat ni tuan-puan Sebab kapal tiba nampak satu company dia jual iron. Iron tu harga dia 1,500 kan? Satu iron harga sampai 1,500 tuan-puan. Kan? Punya dia markup harga tu sebab apa? Dia company orang tengah kan? Dia ambil berlapis-lapis daripada ni orang atas tu. So dia jual 1,500. Okey, lepas tu nak tahu tak berapa untung dia? Jual produk 1,500 dapat untung RM9.80. Masya Allah. Di Forever tidak. Jual produk lebih kurang 1,500 ni, 1,600 tapi dapat untung RM400. Memang sangat-sangat beza tuan-puan. Sebab apa? Kita tak ada PV, tak ada BV, tak ada pairing semua tu. Okay. So itu sajalah presentation Kak YT. So Kak YT harap tuan-puan semua siapa yang belum jadi ahli kan, siapa kat sini yang nak jadi VIP? Tulis dekat ruangan chat. Siapa nak jadi VIP sangat tuan-puan? Siapa nak jadi VIP? Tulis kat ruangan chat. VIP. Nak tengok. Anda kata kalau belum ada kesediaan lagi tapi keinginan tu nak, tulis juga sebab kalau tuan-puan dah nak sangat jadi VIP tapi belum ada cukup dana, belum cukup ada ni halah duit, tak apa, tulis juga. Mana tahu ke bila tuan-puan tulis je kehendak tuan-puan itu Allah makburkan. Esok ada tiba-tiba ya Allah punya ada duit kat bawah katil, ada duit ni halah apa-apa duit lah kan. Tiba-tiba ada orang nak sedekah tuan-puan, nak ambil bisnes buat bekal kan. Masya Allah. So Masya Allah, VIP belaka kan. Okay. So kalau nak jadi VIP, pergi berhubung dengan anda punya introducer, siapa yang nak bawa anda dalam sesi perangai bisnes ni. Okay, jumpa dia, cakap pada dia nak jadi VIP. Tapi anda kata kalau tak sedia nak jadi VIP sangat ni, Kak Lin, Kak Baiti, Kak Pida Awesome, lepas tu Kak Siti Rafidah, siapa lagi? Kak Moon kan, nak jadi VIP sangat. Tapi tolong saya, boleh tak saya nak jadi VIP tapi daripada PC? Boleh, boleh. Kalau anda kata kalau ada 1,600 terus jadi, langsam je. Pejam mata. Sebab apa tahu? Sebab sebenarnya kalau 1,600 tu tuan-puan dalam 2 minggu dah boleh dah. Barang-barang tu jual balik semua, 2 minggu dah settle. Sebab Kak Baiti pun dah pernah dapat ada customer Kak Baiti, dia dapat, ya Allah Kak Baiti, sampai dah licin dah Kak Baiti, dapat balik modal saya. Masya Allah, tak sampai 2 minggu, seminggu dah settle dah produk tu dapat balik modal Okay, so tapi anda kata kalau tak ada langsung, tak apa, daripada PC, daripada ahli biasa pun boleh jadi VIP tanpa pakai duit sendiri. Nanti anda punya upline anda tu akan bagi tunjuk ajar macam mana nak jadi VIP tanpa pakai duit sendiri. Okay, so tu saja daripada Kak Baiti. So hopefully Kak Baiti minta maaf sekiranya sepanjang Kak Baiti sampaikan tu ada yang terguris perasaan anda. Okay, Kak Baiti doakan semoga apa yang kita sampaikan ini dapat manfaat, dapat membuatkan anda terinspirasi dan termotivasi untuk cepat-cepat sertai kita dan cepat-cepat bersama tim kami untuk grab peluang ni dan kita sama-sama bina income USD. Okay, so itu saja pada Kak Baiti. Terima kasih kerana stay sampai ke habis Kak Baiti punya presentation. So Kak Baiti doakan kepada semua yang masuk dalam live sesi penerangan ini dikurniakan kejayaan, capai impian, settle segala masalah, hutang gaji tak cukup kan, semua tu. Lepas tu dapat ubah hidup dan kita boleh bantu ubah hidup orang lain. Dengan itu kita dapat pahala berpanjang sehingga ke syurga. Okey, itu saja pada Kak Baiti. Kita tutup majlis kita dengan dengan tasbih kifarah dan suratul as.